Welcome back. Hi everyone. So today kita nak pergi mana? Penang. Penang. Penang, Selat Penang. Actually ni dah kali keberapa kita pergi Penang? Dah tak terkira Sampai dah bosan. Tapi hari ni kita ada kerja. Ya, Abi dah ada kerja. Tapi sambil berjalan minum air lah. Orang kata kan. Berjalan naik. Sambil berjalan minum air. Okay. Sebab hari ni kita nak try kedai yang viral. Taklah viral tak. Nasi ayam Holly. Nak try yang tu. Okay. This is my outfit for today. Yes, this is matcha cloud. Jadi ayam. Oh, itik ke dah? Itik dah? Itik tak ada. Oh, tak ada. 35 70 bang. Ya, betul. So this is our food. Ni dia punya sup dia. Sedap. Tak ada lawan. Nasi dia sedap. Okay. There's something missing. Alhamdulillah. Kenyang tak? Kenyang dan berpanas Kenyang dan berpeluh. Panas. Jatuh ke tadi? Tak, tadi kan nak ambil air dalam kereta. Overall kalau nak try tu okey lah. Tapi kalau nak repeat tu tahun depan pula, okey? Never say never. Dia punya horlick tu tak ada, ayam horlick tu tak ada rasa horlick pun. Dia punya tepung ayam tu rasa macam tepung cucuk. Yang tu je yang boleh komen. Okay. Sekarang kita nak pergi mana pula? Kita pergi ambil gambar. Ni nak cari yang macam pot. Ada bunga, apa pokok bunga kertas tu. Kat mana? Tak tahu, tengok dekat TikTok macam banyak je. Tapi maybe tu dia ikut musim kan. Saya bagi suggestion kat mana kat Penang pot ambil gambar yang macam ada pokok bunga kertas. Tapi ada satu pot tu dia macam dekat bangunan, tapi kat hujung sekali tu dia ada pokok bunga tu, cantik lah. Nampak macam eksklusif. Okay. So sekejap kita continue vlog. Okay, bye. Yang ni sedap gila. Nama dia crumble cheesecake. Crumble kan? Crumble. Selalu kita order apa? Fish strudel tu kan. Tapi yang ni surprisingly sedap gila. Sedap doh. Oh. Masam sikit. Masak orange sikit.
Masa? Sikit. Lagi belas sangat ni. First we need to smell. Wangi. Kena stir dulu. Dalam yang sana. Adik kata dia nak beli garek. Hebat makan garek waktu zaman raya. Kita order high tea. Cloud coconut blue. Memang sedap gila sebab dia rasa lemak-lemak coconut tu and dia ada isi buah kelapa. Dia punya matcha pun tak intense sangat, so I like it. So you guys should try, okay? RM17.90. Sedap gila. Nampak tak? Warna putih-putih tu kelapa. Ini baru actual tempat Habib ya. He love food so much. Ni dari Malaysia ke overseas? Australia boleh lah. Jangan beli yang India. Kenapa? Kena sensor. Oh, okey. It's a wrap for today. Tapi hari ni kita tak dapat nak makan garlic cheese bread tu sebabnya macam tak ada mood lah pula nak pergi. Sebab panas tu noh. Tempat jom saya pun. Tipu, dekat je dengan Sunway Pyramid tu. Berapa meter? Berapa kilo? 5 minit je. 5 minit. Jom. Tipu. By the way, thank you for today.